Naluri manusia mengejar masa, mengejar dunia, tapi adab itu masihkah wujud? Amir merupakan seorang remaja moden yang hanyut dalam dunia serba canggih dan tidak mempedulikan nilai adab. Suatu hari, di kelas, Amir bermain permainan video melalui telefonnya dan tidak memberi perhatian kepada guru yang sedang mengajar, membuatkan gurunya hilang sabar. Kejap. Amir ke kedai runcit untuk membeli minuman. Selepas membuat bayaran, Amir berlalu pergi tanpa mengucapkan terima kasih kepada jurujual. Amir melanggar seorang pakcik namun tidak meminta maaf maupun menolong pakcik itu. Abang tak tolong ke? Nabi kan suka kita tolong orang. Amir terpandang satu cermin dan ternampak pantulan perbuatan buruknya selama ini. Kejap. Adab bukan sekadar baik. Ia mencerminkan siapa kita di mata manusia dan Tuhan. Boleh saya duduk? What makes you feel so happy and what main point dalam kelas? Amir pergi berjumpa pakcik yang dilanggarnya tempoh hari, lalu meminta maaf daripadanya. Dunia tak berubah sendiri. Ia bermula dari diri kita, dengan akhlak, dengan adab.